رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sidang hadirat muslimah ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah muslimat di Pustana, syukur kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa dapat kita bertemu semula. Dan insya-Allah kita akan sambung semula pengajian kita ini dalam perbahasan sifat yang keempat, wajib yang keempat bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat mukhalafatu ulil hawadith. Baik, jadi pada perbahasan yang seterusnya, iaitu pada dalil nakli. Dalil nakli, apa makna dalil nakli? Sama juga catatan seperti pada kuliah-kuliah yang lepas, iaitu sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu menurut akal yang menurut wahyu. Dalil nakli iaitu sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu menurut wahyu. Bila sebut wahyu itu Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ayat Al-Quran ini, ya, dia sebenarnya ayat yang menjadi dalil bagi sifat mukhalafatul hawadith ini. Ayat Al-Quran yang berbunyi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tiada yang menyerupai Allah Ta'ala dengan segala sesuatu, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kalau kita dapat melihat di sini dalam satu ayat, ya, dalam satu ayat ada dalam satu ayat ada 3 dalil. Sifat 20, iaitu yang pertama, mukhalafatu ulil hawadith. Yang kedua iaitu sama
dan basar. Apa ni yang belum terang lagi? Okey, jadi dalil nakli sesuatu nombor poin yang ke-27, sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu menurut wahyu, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi salah satu contoh daripada dalil Al-Quran adalah surah Asy-Syura ayat 11. Okay. So daripada surah Asy-Syura ayat 11 kita buat poin yang ke-28. Jadi catatan dia, ayat surah Asy-Syura ayat 11 ini merupakan ayat yang paling jelas dan yang paling terang dalam mentanzihkan, yakni menyucikan Allah Ta'ala daripada sebarang penyerupaan dengan makhluk dalam apa jua segi atau keadaan sekalipun. Itu tambahan dalam satu ayat, ya ini satu ayat inilah, dalam satu ayat ini ada 3 dalil sifat 20 dalam satu ayat. Mana ayat ni lah, Asy-Syura ayat 11. Ada 3 dalil sifat 20, iaitu dalil bagi mukhalafatu hulil hawadis, kemudian sama, kemudian kosong. Okay. So catatan yang seterusnya pada 29. Jadi catatan ke-29 tadi pada laisa di sini bermaksud ataupun membawa erti menafikan ataupun menolak. Jadi catatan ke-30 pada huruf kaf ya. Kaf, huruf kaf di dalam kalimah kamitslihi adalah menyerupai tambahan zaidah yang membawa maksud penegasan. Jadi bila sebut ada penafian, ada penegasan, mana kuat.
Maknanya tidak lebih kurang macam tu. Dan tidak lagi, ditidakkan lagi. Ada laisa, ada kaf ini, kaf yang kalimah kaf ini dalam kamithlihi adalah menyerupai plus n ni tambahan zaidah dengan mana tambahan yang membawa maksud penegasan. Dan nafi ada kamithlihi lagi, laisa kamithlihi. Jadi dua kali ada penolakan, ada penafian, ditambahkan dengan kaf di situ, itu kaf zaidah yang membawa maksud taukid, yakni menegaskan lagi penafian. Macam tu nak fahamnya, saya buat menegaskan lagi penafian, menegaskan lagi akan penafian. Itu fungsi dia di sini. Menegaskan lagi akan penafian. Penafian terhadap apa? Okay. So catatannya seterusnya pada 31. Kejap. Masih lagi dekat nombor 31 lah, sebab masih pada buku surat yang sama. Okay, next catatan baru memulai. Maknanya everything. Apapun. Maknanya ini kan bunyi bahasa kitab lah. Maknanya apa jua pun lah. Apa jua pun. Tak dikhususkan. Apa-apa jua pun secara umum. Apa-apa jua pun secara umum, tidak dikhususkan. Apa contoh tak dikhususkan? Tak ada kata tak sama dengan haiwan, sama dengan manusia saja, tak ada. Tak sama pada semua. Ya. Apa-apa jua pun secara umum tidak dikhususkan. Apa maksud tak dikhususkan? Ataupun tidak ditakyidkan, tidak dikhususkan. Tidak, apa-apa jua pun secara umum. Apa sahaja penyerupaan, tidak. Jadi tidak ada yang disebut pengkhususan pada penyerupaan. Apa sahaja pun apa sahaja pun penyerupaan, tidak ada yang sama dengan Allah. Sekejap saya susun ayat balik. Okay. Susun balik. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mentakyidkan ataupun tidak mengkhususkan. Penolakan terhadap persamaan dengan mana-mana makhluk daripada jenis-jenis tertentu. Maknanya bila disebut syai'un ni dalam ayat ni, dia berbentuk umum.
pada setiap benda yang umum pada jenisnya. Allah tidak mentakyidkan, mengkhususkan penolakan terhadap persamaan dengan mana-mana makhluk daripada jenis-jenis tertentu. Tak ada jenis-jenis tertentu, tak ada. Sebab dia berbentuk umum. Semua, segala sesuatu. Oleh itu penafian terhadap lafaz syai'un itu di dalam ayat ini jadi bila sebut syai'un, apa sahaja segala sesuatu dinafikan, membawa makna penafian secara umum. Makna tidak dikhususkan tetapi segala sesuatu. Tak ya? Baik. Jadi kan kita tengok dekat situ syai'un, lafaz syai'un di dalam ayat ini adalah berbentuk nakirah, iaitu setiap benda yang umum pada jenisnya. Jadi dalam ayat ini Allah tidak mentakyidkan ataupun mengkhususkan penolakan terhadap persamaan dengan mana-mana makhluk daripada jenis-jenis tertentu. Maknanya bukan khususlah, tetapi umum. Okey. Oleh itu penafian pada lafaz syai'un di dalam ayat Asy-Syura ayat 11 ini membawa makna penafian secara umum dan secara keseluruhannya terhadap apa jua bentuk penyerupaan dengan makhluk. Jadi dekat sini okey, nanti kita akan pecah pada dua perkara. Dua perkara. Apa dia? Jadi nanti Allah tak sama pada zatnya, okey, sifatnya dan perbuatannya dengan makhluk. Jadi Allah Ta'ala dua, ya, tak sama. Bila sebut tak sama, sedikit peratus tak sama, banyak peratus tak sama, 100%. Jadi dinafikan apa dia? Dinafikan penyerupaan. Dinafikan penyerupaan Allah dengan makhluk
sama ada apa? Sedikit peratus, banyak peratus, 100% sebentar lagi. Juga dinafikan penyerupaan. Dinafikan penyerupaan Allah Ta'ala pada zat sifat perbuatan dengan makhluk. Yep, sebab tu dia kata semua secara umum. Jadi dinafikan pada zat, pada sifat, pada jadi macam tadi Puan cakap dia, semua tak dia bukan setengah je, bukan setengah saja, semua pun tak sama. Jadi kesimpulannya, apa saja yang dibayangkan dalam akal fikiran itu semua bukan Tuhan. Jadi daripada ayat ni dah nampak dia punya satu-satu dia punya penjelasan. Jadi kalau kita faham kat sini, maka tak timbul isu Tuhan tu sama dengan makhluk. Pasal kita dah faham kat sini dah penjelasan oleh ulama satu persatu. Jadi tambahan pada yang 28 ni, 28 tu 28 ni lah plus lah saya buat plus ni. Tambahan 28 ni, catatan 28 ni tambahan, iaitu dalil maknawi. Kalau ingat catatan dulu, ada dalil lafzi dan dalil maknawi secara tersirat. Tak ada sebut mukhalafatuhu lil hawadis, fahamlah secara tersirat dia adalah laisa kamitslihi syai'. Tapi kalau wa huwas samiul basir, jelas dalil secara lafzi, lafaz tersurat, jelas. Faham? Yang ni tersirat, tak nak sebut pun. Contoh Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu tu jelas, Allah Maha hidup. Al-qayyum maknanya Allah, kalau terjemahan dia, Allah Ta'ala yang menguruskan hamba-hambanya. Tapi makna dia apa dia? Makna dia ataupun secara lafaz ataupun maknawi ataupun secara makna, secara tersirat, Allah yang bersifat dengan qiyamuhu bi. Soalan? Saling dulu. Dan sekejap dan kita tengok dalam ayat ni kan, dia ada penafian dulu. Penafian dan ianya berkenaan dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Kemudian ada sami'ul basir, ada penetapan Allah bersifat dengan sama, Allah bersifat dengan basar. Apa kelebihan ulama sebutkan, apa hikmah dia, signifikan dia? Penafian dulu, baru ada penetapan. Jadi supaya manusia ni tahu, ya, Tuhan itu maha mendengar, Tuhan tu maha melihat, tapi tak sama dengan makhluk. Dia beritahu ni dulu, baru beritahu yang Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Ya, tak ada tempat. Okay. Jadi hikmah penafian terlebih dahulu pada laisa, terus saya duduk je lah, faham lah. Dan selepas itu
baru penetapan pada As-Sami'ul Basir, supaya manusia mengetahui dan beriman bahawa segala sifat-sifat yang wajib bagi Allah termasuk sama dan basar itu tidak sama dengan makhluk. Sebab dalam Quran sebut penafian terlebih dahulu sebelum benar. Kat sekolah belajar ni ke sekolah? Kalau tak duduk dan kita belajar lah satu-satu. Tapi lambat lah masa dia, lambat lah. Tapi kita kalau duduk ngaji hari-hari. Ustaz, kita faham yang tiga tu dulu. Dah ada bagi sama, dah ada bagi bahasa. Yes, this one. This one. Ni garisan ni. As-Sami' Al-Basir 32, dalil bagi sama. Basar dalil bagi Al-Basir, dalil bagi basar. Jadi saya gabungkan tulisan ni dua ni, hijau ni, lain ni, dalil secara lafzi. Lafaz dia memang sebut As-Sami'ul Basir, jelas kan? Kan yang ni kan tersirat, yang ni kan tersurat. So dalil secara lafzi, lafaz atau tersurat, jelas. Tapi kalau yang ni secara maknawi, secara makna, secara dalil secara makna, dalil secara tersirat. Okey, buku surat 30. Saya kat sini. Okey, jadi buku surat 3 tu dah habis. Nanti next class kita masuk kepada belakang tu. Dia panjang tu tak muat ni, panjang sangat ni. Lepas tu baris pun nak kena baiki, ada tak ada. Kalau buku kecil langsung tak nampak, ni saya pun susah-susah ni. Okay, InsyaAllah. Jadi kita sambung akan datang, kuliah akan datang sampai InsyaAllah dengan izin Allah kita bertemu lagi. Terima kasih ibu-ibu kehadiran dan perhatian. Dan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kefahaman terhadap apa yang kita pelajari untuk kita beramal dengan ikhlas.